Takwa ni macam break. Ya, bila kita nak makan, kita break pada halal. Kita nak kita nak kaya, tapi kita break pada perkara yang halal. Kita nak bermesyuarat, kita nak buat bisnes, tapi kita break pada waktu sembahyang. Itu namanya takwa. Ya. Jadi takwa ini adalah break, dan fujur ini adalah minyak, kalau kita ambil perumpamaan sebuah kereta. Jadi kalau kita tidak ada break takwa, kita tidak jaga break ini, maka apa jadi? Itulah bila kita nak corner tu kan, kita nak corner 110 kita bawa, dekat situ kata 90, kita tak cukup break tak makan, maka akhirnya boom, boleh accident. Dia boleh menyebabkan bahaya. Dan itu sebabnya dalam surah ini Allah kata berjayalah, ya, qad aflaha man zakkaha, siapa yang membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, maka dia sebenarnya buat maintenance yang baik untuk break takwa, ya, iaitu membuat tazkiyah, ya, membersihkan dirinya, bersihkan jiwa ataupun dirinya, maka ini akan membawa kepada maintenance, kepada break takwa dia. Breaknya itu bila masa untuk buat baik, dia buat baik. Bila dia tahu benda ni jahat, dia boleh break. Bila dia ada dirinya itu ada nak berdengki, berhasad, dia break. Bila dia rasa bahawa ini kerana Allah, dia teruskan, dia tekan minyak. Maka ini adalah orang yang bersihkan diri. Dan dalam surah ini Allah teruskan, wa qad khaba man dassaha, rugilah, ya. Khab ini maksudnya rugi, hampa orang yang dirinya itu, ya, susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kotoran maksiat. Dassaha ini maksudnya dia rugi, maksudnya ini takwa ni untung, ya. Tetapi kalau dia terus buat fujur, dia terus dassaha, mengotori jiwanya, maka akhirnya membawa kepada perkara-perkara buruk di dalam diri. Okey, ini kita ambil daripada surah apa? Surah Asy-Syams. Dan kalau kita tengok pada ayat 11 itu, kadzabat samud bi tawaha, telah Samud itu, kaum Samud, kaum Nabi Saleh itu telah mendustakan dan melampau batas, ya. Mendustakan dan tagha, melampau batas. Jadi nak ceritanya bahawa apabila seseorang itu tidak ada break takwa, dia akan melakukan pendustaan dan juga melakukan perkara yang melampau batas. Okey. Baik, ini daripada surah Asy-Syams. Apa yang saya nak bawakan tuan-tuan pada hari ini, ya, pada semua yang hadir pada hari ini, ialah bagaimana apabila kita melihat dalam surah Asy-Syams itu sendiri ada kaitan dengan yang ini kita bincang tadi. Ya. Bahawa Nabi Rasul, ya, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran, kita dah bincang tadi, ya, iaitu dia ada beberapa fungsi. Yang pertama tilawah, yang kedua tazkiyah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Tilawah ini baca, ya, membawakan bukti-bukti, dan bukan sekadar itu, wa yuzakkihim, tazkiyah, membersihkan jiwa ataupun diri, kemudian mengajarkan kitab, ilmu dan juga hikmah. Itu peranan Rasul, itu kesan daripada Al-Quran. Kesan daripada Al-Quran. Jadi ada berapa fungsi Rasul dan Al-Quran? Dalam ayat ini ada 4 fungsi.